Hello guys, selamat datang ke MFS Hobby Channel, channel hobi untuk kita semua. Okay, so buat video kali ni aku nak unboxing starter deck terbaru daripada Monster Studio ataupun Monster Play. So kat depan ni adalah starter deck gentar ataupun starter deck version yang ke-9, iaitu version yang terbaru. Yang ni baru rilis dalam masa bulan puasa, tak silap aku. Masa tu bulan 3, lebih kurang dalam bulan 3 lah. Dan ni adalah starter deck yang bagi aku starter deck yang sangat-sangat berguna buat korang yang gemar ataupun idolakan boboiboy gentar. Dan kat starter deck ni istimewanya adalah ada kad grade level S, iaitu mecha gentar buat korang yang belum lagi hunting kad level kad SR Techno Breaker. So starter deck ni lah yang membantu korang punya deck untuk menggunakan mecha gentar. So buat masa ni aku tahu hanya starter deck gentar ni lah yang ada kad mecha gentar selain daripada Techno Breaker SR. So yang ni apa lagi aku nak review dia punya kotak dia bagi aku cantik dengan illustration illustration dia memang sangat-sangat lawa lah. Kalau korang tengok kat sini ada dia punya muka boboiboy. Kalau masa aku sekolah namanya graffiti. So inilah graffiti ataupun dia punya design box dia memang cantik. Dan kat dalam ni kalau korang tengok boleh jadi mega poster. Dan ini adalah poster yang kita dapat hasilkan daripada starter deck ni. Dan dia boleh ada lagi satu poster yang lain, iaitu poster kecil dan mega poster. Dan dia ada bagi 3 alternate card, 3 card awesome, 1 HP marker dan 1 kad cara bermain, dan dapat 1 arena mat. Dan ni dia punya release dia tahun 2025. Okay, so jom kita unboxing. So first kali kita kena buka lah kotak ni Okay, so ni bila kita buka daripada atas, kita tengok kat sini ada gentar seterong. Memang cantik. Dan kita keluarkanlah barang-barang yang ada kat dalam kad ni. So kalau korang beli starter deck version ke-9 ni, akan dapat ni arena mat. So arena mat ni dia jenis kertas je lah, dia tak macam arena mat kat belakang ni. Okay, so aku buka arena mat dia. Aku nak tengok arena mat dia cantik tak. Okay, sebab kertas ni dah terlipat-lipat, so susah sikit lah nak buka. Okay guys, mana satu Okay, so ni arena mat dia. Kalau korang tengok kat sisi bawahnya ada mecha gentar. Cantik dia punya kad dia, dia punya arena mat dia. Dan di atas ni tak ada apa. Dan kat sini ada apa nama raksasa ni, raksasa final form dia. So kat sini arena mat ni bertemakan gentar lawan dengan raksasa. Dan dia macam biasalah, ada zone aktif, zone kad sokongan, zone kalah dan zone deck. Dia punya graffiti je pun lawa. Kat sini ada arena mat. Okay, so yang ni aku dah buka. Lagi kita nak tunjukkan apa lagi. Ni dia kad-kad yang terdapat dalam starter deck version ke-9 ni lah. Dan sekejap aku keluarkan dulu Okay, so first kali kita dapat ni dia dadu HP marker. HP marker ni pun bertemakan gentar dan graffiti kad dia memang cantik. Lawa betul lah. Kalau ada solid dash yang macam ni, aku rasa lagi mantap lah. Dan ni ada cara panduan ataupun cara bermain. Dan kat belakang ni ada kalau korang masuk tournament mingguan dekat kedai yang khas untuk Monster Galaxy Card, kat sini ada dapat kad chop lah. So kumpulkan 9 chop ni boleh redeem boleh redeem satu tournament pack. Okay, so ini kad-kad yang kita dapat dalam starter deck version ke-9 ni. So aku keluarkan 3 kad Okay, so 3 kad depan ni aku letak belakang lah sebabnya kad istimewa tu, 3 kad tu. Okay, so kad pertama yang kita silap. Okay, satu lagi. Sekejap aku rasa aku kena, tak apalah, kita buat macam biasa lah, macam susunannya. Okay, so kad pertama yang kita dapat adalah kad level A, raksasa final form. Kad nombor 6/30. Serangan 200, nyawa 240. Dia punya artwork dia cantik.
Dan aku tunjuk lagi zoom sebabnya kelemahan kad Rosaksa ni, kalau korang tengok dia color, illustration color dia gelap sikit tau. So korang nak tengok, aku kena terpaksa zoomkan kat kamera ni lebih dekat supaya boleh nampak dia punya dia punya muka Rosaksa final form ni. So kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Rosaksa. Efek, lihat deck pihak lawan, pilih satu kad dan tiru efek kad tersebut. Efek ni pun efek yang best. So kalau korang ada kad Rosaksa ataupun kad AR je kan, yang kalau warna gold Technobreaker tu, so ini adalah kad yang boleh digunakan lah selepas korang gunakan kad Rosaksa. Okay, so next kad yang kita dapat adalah kad Ijojo, kad istimewa dia. Yang ni lain sikit lah, tiba-tiba ada Ijojo dalam starter deck ni. So ni kad level A, Ijojo, nyawa 100, serangan 80, kad nombor 10 dan efek dia tiru HP dan attack kad lawan. Efek dia cuma tiru attack dan HP, tapi dia tak tiru efek kan. So Ijojo ni pun mungkin hantar kalau lawan kad yang kalau kita battle lawan kad yang lemah, kalau dia tiru HP, aku rasa kad ni tak menguntungkan. Tapi kalau menguntungkan kalau kita lawan kad yang mempunyai HP ataupun nyawa yang lebih tinggi lah. Okay, so next kad level S, Mecha Gentar. Ni kad yang kad yang banyak player cari-cari lah, iaitu kad Mecha Gentar. Sebabnya nak hunting kad SR Mecha Gentar atau Technobreaker ni memang sekarang ni bagi aku dah susah, sebab dah banyak scalper lah. Scalper dah banyak buat kerja, dia dah beli lebih cepat daripada kita dekat mana-mana kedai lah, seperti 7E. Aku cari kad SR Mecha Gentar, dah banyak kedai aku pergi dekat 7-Eleven, banyak semua dah tak ada. So ni kad level S, dia punya illustration ni cantik. Serangan 240, nyawa 260, kad nombor 20. Ni adalah kad bersyarat, boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Boboiboy Gentar. Kita tengok efek, automatik menang jika berlaku seri ketika kad ini berada di zon aktif, bukan hanya untuk awesome pertama sahaja. Kalau kita awesome seri, kad ni akan menang lah. Cantik lah dia punya artwork, tapi alamak, tapi aku nampak ada something yang bagi aku tak cantik lah, sebabnya kad ni ada cala tau. Sedangkan kad ni baru je keluar daripada deck ni, tapi aku dapat, mungkin rezeki aku dapat kad yang rosak sikit lah. Kalau korang tengok kat sini ada cala-cala sikit lah. Aduh, sayang betul. Dekat area sini, dekat area sini kalau korang tengok pantulan cahaya ni ada nampak macam kesan dia tergores ke, macam kesan tergores pun ada kan, tapi kat sini pun ada kemek sikit lah. Aduh, sayang betul lah. Ok, tak apa, kita pergi ke kad seterusnya, kad Mecha Gentar level A. Yang tadi kad level S, ini level A. Kita tengok, kita bandingkan jap. Untuk kad level A bagi aku serangannya lebih kuat daripada kad level S, dan dia punya nyawa pun lebih kuat, 280, yang S ni 260. Efek dia lain, kad nombor kad bersyarat sekiranya pernah menggunakan kad Boboiboy Gentar, dan efek dia alihkan 2 kad dari zon menang pihak lawan ke zon kalah. Efek dia pun efek yang padu juga, tapi aku lagi suka efek yang kad level S ni. Ok, so next kad seterusnya kita dapat kad Adudu, kad level B, kad nombor 8, nyawa 140, serangan 100, attack tambah 40 jika kad jenis probe ada di deck kalah. Dia combo dengan kad probe Adudu ni. Ok, so next kad sokongan probe. Pilih 3 kad dari zon kalah dan letakkan kad tersebut di tangan anda. Dia boleh ambil kad yang kita dah pernah gunakan dekat zon kalah. So ni pun antara kad yang sangat-sangat berguna. So next, ni cantik ni, kad Maharaja Reramos Final Form, tapi dia adalah kad sokongan HP tambah 60. Alamak, HP je tak berapa. Sebab kad ni dia punya gambar kad je dah cantik, tapi dia punya efek dia bagi aku efek dia kurang best lah. Kalau efek je boleh combokan dengan kad general apa tu, 5 general tu, mungkin lagi best lah. Sayang sebab dia punya efeknya hanya tambah nyawa saja. Okay, so next Meng Mas Kacik, kad level B, kad nombor 4, nyawa 180, serangan 140. Kita tengok efek dia, ambil semua kad di zon kalah dan letakkan kad tersebut. Ini efek dia, efek yang bahaya ni. Kalau korang
Kalau korang masuk tournament, aku rasa kad mas kacik ni efek dia antara efek yang membantu lah. Dia boleh ambil semua kad dekat zone kalah. Memang best lah. Okay, so next, mas mana. Kad nombor 3, ambil 3 kad dari bahagian atas deck dan letakkan di tangan. Dia banyak boleh ambil kad. Kita boleh draw lagi satu kad lah kalau kita guna efek mas mana ni. So next, Alpha Tumbosaur. Kad nombor 2, susun semua kad di tangan ke dalam deck dan ambil 3 kad paling atas. Dia boleh reshuffle balik efek dia. So next, Mas Mara. Kad level B, serangan 100, nyawa 140. Kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Mara. Jadi kad bersyarat Dan ni kad nombor 1, tiru efek kad lawan yang berada di zone aktif. Dia boleh tiru efek. Kalau combo kepada retaka sudut efek, tapi yang ni dia tiru efek. Okay, so next, kad awesome, kad air, kad awesome, kad daun, dan yang terakhir kad awesome, kad api. Dia punya illustration kad awesome ni pun cantik efek dia cantik. Dia punya illustration dia memang cantik bagi aku cantik lah. Okay, so next kita tengok kad apa yang ada. Kad Yaya, kad level B, nyawa 100, serangan 120, kad nombor 21. Attack tambah 40 jika menang awesome pertama. Attack tambah 40 jika menang awesome pertama. Attack menjadi 160 selagi kad ini berada di zone aktif. Macam mana ni sebab dia ada kurungan tau. Aku jadi confused bila baca. Attack tambah 40 jika menang awesome pertama. Okey, kalau kita menang awesome, serangan jadi 160. Attack menjadi 160 selagi kad ini berada di zone awal. Maksudnya kalau kita menang awesome akan jadi 160. Selagi kad tu ada di zone aktif, serangannya masih kekal 160. Maksudnya kita tak boleh tambah lagi lah. Kalau awesome kedua kita menang, tetap 160 dia punya serangan dia. Apa yang aku faham lah. Okay, so next, Ying. Ni lawa betul lah illustration dia ni. Aku tertarik dengan illustration dia. Kalau ini kad istimewa, aku rasa lagi mantap lah. Okay, so nyawa 120, serangan 80. Kad nombor 19, larian laju, serangan pertama pihak lawan tidak berkesan. Efek dia pun efek yang best. So next, kad sokongan Ochobot, ambil 3 kad teratas deck dan letakkan di tangan. Efek dia pun efek kita boleh draw kad. Next, Quelly Bot, kad level C, pilih satu kad dari zon menang pihak lawan dan letakkan kad tersebut di tangan pihak lawan. Kita boleh pilih satu kad di zon menang pihak lawan dan letakkan kad tersebut di tangan pihak lawan. Maksudnya kalau kita boleh kurangkan kad yang berada di zon menang pihak lawan lah, tapi kad tu kita letakkan kat tangan pihak lawan, bukan letakkan di zon kalah. Okay, so next, apa ni? Boy Bot. Susah betul nak sebut. Okay, kad level C, kad nombor 16, pilih 2 kad jenis boy yang tidak bersyarat dari deck, zon kalah atau zon menang dan letakkan kad tersebut di tangan. Dia boleh letakkan dekat tangan lah. Dia tak boleh nak letakkan di zon aktif. Okay, so next, ni lawa Mekamato, kad level B, nyawa 140, serangan 80. Kad nombor 15, efek dia tiru attack tambah 20 untuk setiap kad yang berada di zon kalah sendiri dan zon kalah pihak. Ini efek je bahaya ni. Dia boleh ambil 20, dia boleh naikkan attack kad ni 20 setiap kad yang berada di zon kalah kita ataupun pihak lawan. Ni efek yang best, bahaya ni. Okay, so next, Boboiboy Halilintar, kad nombor 14. Cari kad Boboiboy Gempa dari deck dan letakkan kad tersebut di tangan. Dia combo dengan kad Boboiboy Gentah. Aku rasa ini adalah dia punya batu loncatan untuk kita gunakan Boboiboy Gentah. So kad ni efek yang berguna. So next, kad sokongan Papazola dan Pipizola dan Papazola. Efek kad sokongan lawan tidak berkesan. Efek dia batalkan kad sokongan pihak lawan. So next, Boboiboy Gempa, cari kad Boboiboy Halilintar dari deck dan letakkan kad tersebut di tangan. Dia combo dengan kad tadi lah. Kedua-dua ni adalah kad yang combo. Kalau korang guna ni, korang boleh ambil kad ni dekat deck. Kalau korang guna ni, boleh ambil kad ni dekat deck. Ni efek yang bahaya ni. So next,
Tarian Gopal bot, kat level C. Tarian Gopal terlalu dahsyat, serangan pertama pihak lawan tidak berkesan. Je efek yang kita kena serang 2 kali lah, serangan kedua baru berkesan. Okay, next, kad sokongan Mechabot, attack tambah 60. Ni lawa, illustration lawa. Dan seterusnya Rosaksa, kad level B, serangan 140, nyawa 160. Ambil satu kad jenis Rosaksa dari deck dan letakkan kad tersebut di tangan. Ni efek je combo dengan Rosaksa. Dan seterusnya Mara. Ni kad yang tadi. Serangan pertama pihak lawan terkena pada diri sendiri. Tapi efek je ni, efek dia tak bahaya sangat. Risiko sebenarnya guna kad Mara ni sebab nyawa dia sikit tau. 40, serangan 40. Serangan pertama pihak lawan terkena pada diri sendiri. Efek je pun efek yang bagi aku agak membahayakan jugalah. Kalau kad Mara ni kita boleh letak, kita boleh terus unlock kepada masa Mara, bagi aku okey kan. Okay, so next, Fang, kad level B, nyawa 120, attack 80. Pemilik kad ini boleh membuang kad dari tangan ke zon kalah sendiri, attack tambah 40 untuk setiap kad yang dibuang. Kita boleh letakkan kad di tangan kita ke zon kalah dan kita akan naikkan 40 setiap kad yang kita buang dekat zon kalah. Untuk efek yang best. Tapi efek je ni berlaku pembaziran kepada kita punya kad lah. Okay, so next, kad sokongan Ochobot, kad nombor 26. Tukarkan kad ini di zon aktif dengan kad tidak bersyarat dari deck dan aktifkan efek baru kad tersebut. HP kembali penuh pada kad baru. Efek ni pun efek yang best. Efek je panjang tau, korang kena fahamkan betul-betul. So next, Adudu lagi. Serangan pertama kad lawan tidak berkesan. Ni pun best juga efek dia. Aku sebenarnya suka tau kad-kad yang dia memberikan kerugian kepada kita punya lawan. Macam kad-kad Adudu lah. Serangan pertama kad lawan tidak berkesan. Dia mencabar lah untuk kita punya lawan. Okay, so next, Quelly, kad level C, automatik menang jika terdapat minimum 5 kad di zon kalah. Ni pun efek yang automatik menang. Efek-efek automatik menang ni bagi aku efek yang sangat-sangat mengganggu lah kita punya pihak lawan. Okay, so next, kad yang terakhir, ada lagi kad Boboiboy Genta, kad level B. Kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Boboiboy Gempa dah lintah. Attack tambah 40 setiap kali kalah dalam Awesome. Kalau kita tengok attack ni pun tak kuat lah, 100. Kalau kita kalah Awesome baru akan bertambah 60. Dia punya illustration je lawa. Tapi sayangnya ni bukan kad istimewa. Dia cuma kad level B. So next, kad Gopal, kad level B, nyawa 100, serangan 80. Efek, pilih maksimum 3 kad sokongan dari zon kalah dan letakkan kad-kad tersebut di tangan anda. Jika kurang dari 3 kad, ambil 1 atau 2. Dia boleh ambil kad kad sokongan saja. Dia boleh ambil balik kad sokongan yang berada di zon kalah. Maksimum 3 kad saja. Kalau ada 1 kad sokongan ataupun 2 kad sokongan di zon kalah, kita boleh ambil 2 lah. Kalau ada 1, kita boleh ambil 1 lah. Ok, habis. Ok, so itu je kad-kad yang kita dah reviewkan untuk starter deck version 9 ni, iaitu starter deck Genta. So yang next aku nak tunjukkan kat korang poster yang kita dapat hasilkan. So jom stay tune dengan aku punya channel, ok? Ok guys, so jom kita hasilkan poster daripada starter deck version ke-9 ni ataupun starter deck Genta. So first kali aku nak tunjukkan kat korang mega poster dululah ya. Baru kita buat poster yang mini poster tu. Ok, so kita mulakan dengan kad ni. Kalau korang tengok kat sini, kad ni dah ada nombor je. So senang sikit lah nak susunkan kad ni untuk jadikan poster. Ok, so kita mulakan dengan kad pertama, kad Mara, Mas Mara. Dan seterusnya kita letak Alpha Tumbosaur, kad nombor 2. Dan seterusnya kad Mas Mana. Dan seterusnya Mas Kaci. Dan seterusnya Maharaja Ramos Final Form. Dan kita letak kad Rosaksa. Dan seterusnya kad Probe, kad sokongan. Adudu.
Dan kita letak kad Gopal bot. Okey, so belah sini adalah poster yang pertama lah. Aku tunjukkan yang apa ni. Sekejap kamera aku ni sebenarnya tak center lah. Sekejap so. Okey, so ni poster pertama. Ni dia poster pertama. So aku nak jadikan mega poster, so kita sambungkan je lah dekat belah sini pula. So kita letak hijau-hijau. Dan seterusnya ni dia boy gempa di sebelah hijau-hijau. Dan kita letak Papa Zola di bawah kad yang kita kita nantikan boy genta Mecha genta di tengah. So center dia, kalau kita tengok boy genta sedang berlawan dengan Rosaksa final form, dan di tepi Halilintar dan Mecha Mato. Okay, so di belah bawah kita letak boy bot dan Quelly bot. Dan yang poster terakhir kita letakkan Sina Ochobot. Okay guys, so mega poster kita dah dihasilkan. So inilah je hasil dia ataupun mega poster dia. Kalau kita tengok daripada sini nampak lawa lah. Bagi aku cantik lah poster ni. Sebab dia dalam poster ni dia ada banyak watak tau. Kita yang paling penting sekali kita ada ni lah. Mecha genta dan Rosaksa final form. Dan di latar belakang ni kita tengok ada Mecha bot, Mas Kacik, Mas Mara, Mas Mana. Dan kita ada watak jahat lah, hijau-hijau, Maharaja Ramos. Dan lagi mana lagi watak antagonis saya tak ada. Ada Adudu. So inilah je poster mega yang kita dapat hasilkan daripada mega poster ni. Dan berbaki lagi sikit lagi. So aku nak tunjukkan dekat korang mini poster je lah. So jom. Ok, so poster kedua kita mulakan dengan Ying kat tengah sikit. Dan seterusnya kat level S Mecha genta. Dan kita letak Yaya. Ok, so layer barisan paling atas adalah combo Mecha genta, Yaya dan Ying. Yaya dan Ying ni antara kad yang dia ada link lah. Kalau korang main kan, kebanyakannya kad Yaya dia mesti akan combo dengan Ying, kebanyakannya lah. So di bawah kita letak Gopal. Dan di center je iaitu hero kita boy genta, kita letak di tengah. Dan Quelly kita letak di sini. So barisan tengah kita ada Quelly dan Gopal. Dan di tengah kita punya hero boy genta. So kalau korang tengok movie je pun masa boy genta tu nak lawan dengan Rosaksa, supporter je adalah ni dua watak ni, Gopal dan Quelly. Dan di barisan bawah kita letak Adudu. Tengah kita letak Ochobot je lah. Dan kita letak Feng di bahagian paling tepi bahagian bawah. Ok, so ini dia poster, mini poster daripada starter deck version ke-9 ni. Cantik poster dia. Sebab di tengah dia kita ada watak utama untuk starter deck ni lah. Kita ada Mecha genta, genta tu sendiri, Yaya, Ying dan Gopal, Quelly dan ni lah. Tapi perut tak masuk dekat dalam starter deck version 9 ni. Dan yang paling aku rasa paling sayang tau, sebabnya dia tak ada letakkan, starter deck ni tak ada letakkan kad Mecha Probe tau. So kad Mecha Probe ni bagi aku kad yang jarang, ataupun aku rasa macam aku tak pernah nampak lagi dekat kad Monster Galaxy card ni, kad Mecha Probe. So harapnya mungkin akan datang bolehlah Monster letakkan kad Mecha Probe ni. Mungkin kita letakkan kad Mecha Probe bersyarat ke, sekiranya pernah menggunakan kad Probe ke. Ok, so next kita ada lagi berbaki lagi alternate card.
dan juga kad awesome ni lah. So alternate card ni jomlah kita tengok poster yang ketiga, iaitu alternate card punya poster. So jom. Okay guys, so untuk alternate card ni ada 3 card lah. Mara, Rosaksa dan Mekabot. So jomlah kita tengok rupa alternate card ni punya poster. So kita mulakan dengan Rosaksa di tengah dan Mekabot dan Mara. Okay, so inilah je rupa poster je. Aku zoomkan lebih dekat sikit lah. Okay, ini rupa apa ni, alternate card ni punya card. Di tengah ni ada Rosaksa, Mekabot dan Mara lah. Dan kita berbaki lagi awesome card ni lah. Card awesome ni kita tak boleh nak jadikan poster pun sebenarnya. Aku letak je lah kita letak je lah macam ni. So inilah alternate card punya poster dengan apa ni, dengan card awesome. So aku pun dah habiskan, dah review habis dah untuk starter deck version ke berapa ni, version ke 9 ni. Overall poster je semua cantik-cantik. Dan aku nak masukkan balik lah kad ni kat dalam kotak dia. So ini dia kad dia. So bagi aku kalau korang peminat Boboiboy Genta ataupun korang yang belum lagi berjaya hunting kad SR Mecha Genta Techno Breaker, bagi aku kad starter deck version 9 ni adalah kad yang bagi aku pengubat kesedihan lah buat korang yang belum lagi hunting SR Mecha Genta Techno Breaker. So sejujurnya aku pun belum ada lagi sebenarnya kad SR Techno Breaker. Sebabnya susah betul nak cari. Nak beli dekat Shopee pun mahal lah. Orang-orang jual pun harga je beratus-ratus juga lah. Sedangkan dekat 7-Eleven harga je RM4 ke RM5 lebih je. Nak beli pun aku jadi berkira sebab mahal sangat tu orang jual tu. Okay, so aku rasa video aku sampai kat sini saja. Korang yang tonton video aku jangan lupa untuk like, share, dan paling penting sekali aku nak minta tolong untuk tekan tombol subscribe. Sebabnya subscriber aku tengok banyak yang tengok tak subscribe lagi ya. So bantu channel aku supaya boleh berkembang lebih jauh. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum.